Kalau ikut RIA, bukan anti RIA belakang rumah tu, tapi Retirement Income Advocacy. Nah sini, anti aja. KWSP introduce RIA untuk bantu you tetapkan sasaran simpanan mengikut lifestyle, gaya hidup, cita rasa dan aspirasi persaraan yang you nak. Gitu. RIA ada 3 tahap. 1. Simpanan asas untuk tampung keperluan persaraan yang penting. Kat sini, kita kena ada simpanan dalam RM390,000. Kedua, simpanan mencukupi untuk kekal taraf kehidupan yang munasabah. Simpanan dekat sini kita perlukan RM650,000. Dan ketiga, simpanan dipertingkat untuk tingkatkan kebebasan kewangan yang lebih tinggi untuk kualiti hidup yang lebih baik. Simpanan dekat sini kita perlukan dalam 1.3 million bila bersara nanti. Dah berangan lah tu. Jadi fikir masak-masak tahap persaraan mana yang you nak. Kita tak naklah kerja masa tua kan. Mesti nak relax, pakai facial mask dengan kucing-kucing. Betul tak? Tunggu apa lagi? Jangan tunggu lama-lama untuk simpan baik-baik, okey? Barulah slay.